Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya 077715 Anisya Zana binti Muhammad Bakri Ruzi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat masa dan kehidupan. Selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah sepanjang zaman. InsyaAllah hari ini saya ingin menyampaikan sedikit pengisian ringkas bertajuk Demi Masa Hidup Ini Amanah. Untuk membuka bicara saya, mari kita renung satu kisah di mana terdapat seorang pemuda setiap hari bangun pada pukul 10 pagi, bermain telefon setengah jam. Kemudian baru dia mandi. Selepas itu, dia sarapan dan rehat sekejap. Tahu-tahu dah asar. Dia cakap dalam hati, nanti malam aku nak buat kerja sebab malam baru fokus. Tapi bila malam datang, badan dah penat, mata pun mengantuk dan akhirnya kerja tak jadi juga. Hari ni dia tangguh, esok pun dia tangguh. Sampai satu hari, dia sedar bahawa masa dia telah pun habis, tapi tak ada hasil apa-apa pun dan dia menyesal. Tapi sayang, masa dah tak boleh diundur. Sahabat yang saya kasihi, cerita tadi bukanlah sekadar rekaan semata-mata. Itu mungkin kisah saya ataupun kisah awak ataupun kisah kita semua, di mana kita selalu tangguh. Kita selalu berfikir tak mengapa, kita boleh buat nanti. Tapi hakikatnya nanti itu adalah perangkap yang paling licik dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala tak bersumpah dengan banyak perkara, tapi bila Allah bersumpah dengan masa, itu petanda masa adalah sesuatu yang sangat besar dan Allah terus beri amaran di mana kalau kita meninggalkannya, kita semua akan rugi, kecuali yang memanfaatkan masa dengan iman, amal soleh dan juga saling nasihat-menasihati. Kita selalu kata yang kita ni sibuk, tapi sebenarnya kita tak sibuk pun. Kita cuma tak tahu macam mana kita nak susun masa dengan cara yang betul. Sebab kita ada masa untuk tengok TikTok 1 jam, kita ada masa untuk tidur lebih daripada 9 jam, tapi bila disuruh untuk buat kerja, kita kata tak sempat. Sebenarnya kita bukan tak ada masa, tapi kita tak ada keazaman. Jadi sahabat yang saya hormati, tahu tak kenapa orang yang berjaya ni nampak luar biasa? Sebab mereka tahu masa adalah aset yang paling mahal dalam hidup. Mereka tak tunggu motivasi itu datang, tetapi mereka bertindak sekarang, bukan esok dan juga bukan lusa. Jadi saya seru kepada diri saya dan semua yang mendengar, jangan tunggu esok. Kalau kita nak berubah, kita kena mulakan langkah hari ini, walaupun sekecil-kecil langkah. Akhir kata sahabat sekalian, kita tak akan pernah dapat semula masa yang sudah pergi, tapi kita masih ada masa yang berbaki. Gunakanlah masa yang berbaki itu kerana kelak kita akan ditanya, bukan berapa banyak masa yang kita dapat, tetapi apa yang kita buat dengan masa tu. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.